anda mengaku agar tubuh yang cedera, kain kasar menutup luka besar, plaster menutup luka kecil, cecair antiseptik membasmi kuman, penyepit mengeluarkan berdasing, Panadol melegakan sakit kepala atau demam, gunting memotong balutan, pita pelekat melekatkan balutan. Saya akan mula menunjukkan cara merawat mangsa dahi yang terhiris. Langkah pertama, lipat kain anduk. Langkah kedua, balur kepala mangsa. Langkah ketiga, ikat buku sila belakang. Langkah keempat, ikat buku sila hadapan. Langkah kelima, kemaskan. Dan fungsinya ialah mengelak daripada jangkitan kuman. Saya pula akan menunjukkan cara membalik lengan yang patah. Langkah pertama, pegang bucuk atas dan bucuk bawah. Pastikan puncak ke arah liku. Langkah kedua, letakkan bucuk atas di atas bawah berlawanan lengan yang patah. Langkah ketiga, letakkan kain anduk di belakang lengan yang patah. Langkah keempat, tarik bucuk bawah naik ke atas dan ikat buku sila. Langkah kelima, kemaskan. Pastikan nampak usus jaga. Fungsinya untuk mengurangkan kesakitan langsung. Saya pula akan menunjukkan cara bahasa DRABC. Pertama sekali saya akan beritahu maksud DRABC. D ialah danger, pastikan kawasan selamat. R ialah response, menepuk bahu, periksa kesedaran. A ialah airway, dongangkan kepala, buka pernafasan. B ialah breathing, cari nadi dan periksa tidak melebihi 10 saat. C ialah compression, telefon 999 dan mulakan CPR. Cara buat CPR ialah dengan gerak tangan kanan ke atas tangan kiri. Letakkan tangan di tengah dada mangsa dan berikan tekanan sebanyak 30 kali. Kemudian, berikan 2 hembusan mulut ke mulut dengan mendongakkan kepala dan menutupkan hidung. Ulangkan 2 langkah itu sebanyak 5 kali. Jika mangsa sudah pulih, letakkan mangsa dalam posisi pemulihan. Sekian, terima kasih.